Pameran seni untuk orang Malaysia di Salinah Muhammad Yusof. Hampa boleh nampak wow bulan. Malay Colombo Cricket Club kot. Padang Kompleks Colombo Malay Cricket Club. So Chief Minister of Melaka Malaysia ada pernah mai sini. Malay Military Mosque. Finally aku jumpa juga orang Melayu kat sini, orang Melayu Sri Lanka seorang. Petang. Nari. Tuan nama apa? Nama Feroz, Tuan Feroz. Kita pergi makan Malay food dekat Sri Lanka. Jom. Ketam House, Ceylon Malay Cuisine. Wih, kuning pekat ni. Masak lemak dia, kuning pekat ni. Udang tu. Wah, memang masuk yang coconut crab cake. Cake ketam. Geng, selamat pagi semua. Hari ni aku nak bawa hampa pergi tengok something yang interesting. Jom. Geng, kebetulan masa kita ada dekat sini, satu pameran seni untuk orang Malaysia sedang berlangsung dekat Colombo ni, dekat satu tempat nama dia Siam Nivasa lah. Why not? Since we are here, jom lah pergi tengok sekali. Jom. Okey geng, masuk sini hampa tengok lah. Dah ada bendera kita, bendera Malaysia. Exhibition ni signed by The Honourable Dr. Rizvi Saleh, Deputy Speaker of Parliament of Sri Lanka, dan juga His Excellency Badli Hisham Adam, High Commissioner of Malaysia to Sri Lanka and the Maldives. Belah sini kita boleh nampak ada bendera Sri Lanka, so aku tunjuk-tunjuk sikit lah. Salinah Muhammad Yusof. Ada banyak kat sini. Ada yang not for sale macam yang ni, not for sale, dan ada juga yang for sale. Okay, kita pergi kat entrance. Okay, macam yang ni RM55,000 Lankan rupees. Dekat sini ada lagi. Wah, banyak. Semua kira ni keris. Lepas tu apa lagi kita ada kat sini? Ketupat. Okey. Dan sebelah ni corak-corak lah, macam design batik semua macam tu. Kalau masuk sebelah sini, hampa boleh nampak wow bulan. Okey, ni macam kat sini tulis rumah tradisional Melaka lah. Kita punya favourite nasi lemak. Next masuk bilik ni pula. Ni 30,000 lah lukisan dia. Yang tadi tu not for sale. Macam penyu Islamic related. Ni pun okey. Sebelah sini pun kita ada. Cuma satu je aku rasa rugi geng. Tak ada orang Malaysia kat sini. Kami main ni kosong. Kan tidak bolehlah kita interaksi dengan orang embassy ke, Malaysian yang lain ke, atau Sri Lankan Malay ke, tak kisah kan. Tak ada. Tak apalah. Kita harap kita boleh jumpa next time. Okey, jom. Geng, kita dah sampai embassy, Malaysian embassy. Ni ada bendera kita. Malangnya kita mai hari Ahad weh, tutup. Sebab aku hari ni aku nak cuba cari apa-apa connection Sri Lanka dengan Malaysia. So pagi tadi aku pergi exhibition tu, atau aku main embassy. Tak apa, ada lagi beberapa tempat. Tengoklah apa kita boleh jumpa. Jom. Geng, tempat seterusnya kita main cari ni adalah tempat di mana mereka kata Persatuan Melayu Sri Lanka. Kat sini juga mereka ada cricket club, Malay Colombo Cricket Club. Tapi tengok dulu. Oh, ni mereka punya cricket ground dengan office dia sekali. Hampa tengok atas tu, Padang Kompleks Colombo Malay Cricket Club, Sri Lankan Malay Association. Tu logo dah. Kita masih malang geng. Kebetulan hari ni pun dia tengah berlangsung pertandingan lain dekat court ni. At the same time kita tak dapat jumpa siapa-siapa juga. Tak ada siapa hari ni. Okey, tak apa, kita proceed lagi. Ni pun ada skip yang kaitan dengan kita. SLMA Rupee Fund on their 50th anniversary. So Chief Minister of Melaka Malaysia ada pernah mai sini tahun 2003. Wow. Okey. Semua benda-benda macam ni kita dapat jumpa. Orang je tak jumpa. Aku jumpa seorang pun jadilah. No, harap-harap jadilah. Jumpalah. Okey. Jom next. Tempat ni aku rasa mungkin kita boleh jumpa sebab ni masa solat, dan aku ada dekat satu tempat yang special weh. Ni geng, Malay Military Mosque. So dibina oleh orang Melayu dekat Jawa Lane. Tempat ni nama dia Jawa Lane. So inilah masjid dia. Okey, hijau putih.
Nampak macam masjid yang betul-betul lama, klasik. Dibuka pada 11 Februari 1921. Okay, nice. Agak lama lah. Masjidul Jamiah Malay Military Mosque. Geng, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Finally aku jumpa juga orang Melayu kat sini, orang Melayu Sri Lanka seorang. Okey, kita sembang dengan dia. Selamat pagi. Selamat pagi tuan. Selamat petang. Nari. Siapa nama tuan? Siapa nama Sam. Sam. Oh, tuan dari mana? Malaysia ke Indonesia? Macam Sri Lanka. Sri Lanka. Ya, tapi Malaysia. asal usul Malaysia. Malaysia. Ya. Oh. Bahasa Melayu. Malay. Okey, bahasa Melayu Sri Lanka cakap macam ni ke? Ya. Oh, okey. Saya kurang faham Sri Lanka punya Malay Ya. Oh, okey. Dia campur dengan bahasa Sinhalese. Iya, sama tahu. Single tahu. Oh, okey. Apa makanan Melayu Makan suka daging. Daging. Ya. Daging apa? Beef. Ya, Kau. beef. Iya. Masakan apa? Masak. Cooking. Apa masakan? Rendang ke? Nari ayam. Biasanya daging, biasanya ikan gitu atau ada. Oh. Ya. Okey. Gembira temu dengan tuan. Ya. Okey. Cakap hai dekat ni. Oh, sana orang Malaysia cakap hai. Hai. Bye. Ya, bahasa Melayu ni dia bercampur lah dengan orang Sri Lankan punya Sinhalese language semua tu. So macam ni lah lebih kurang, Oi, depa ni dahsyat lah. Boleh bahasa Melayu walaupun lain daripada kita, boleh bahasa Sinhalese, boleh bahasa Tamil. Dahsyat. Aku dah ambil video kat luar. Depa jemput aku masuk dalam. Jom. Ni depa ni semua Sri Lanka Malay actually. Nampak masjid yang sangat old lah, agak lama. Main kat sini ada timing. Agak lama lah masjid ni. Tengok ni Al-Quran, semua bahasa ada. Bahasa Tamil ada, BI, bahasa Sinhalese pun ada kot. Okay, kat sini dia ada kolah. Dalam kolah tu ada ikan. Wah, dahsyat geng. Ada ikan weh kat kolah ni. Dan kat situ ambil duduk. Klasik lah. Lepas tu dalam tu macam ada tandas sikit. Betul-betul lama lah, 1921 kot. Dia ada lain pun. Lain pun. Kat sini kita jumpa seorang lagi Sri Lankan Malay. Okey, tuan, selamat petang. Selamat petang. Okey. Tuan nama apa? Nama Feroz, Tuan Feroz. Okey. Tuan Sri Lankan Malay dari Malaysia ke, Jawa, Indonesia ke? Tara sini Malay, kita sini pe Malay. Oh, Sri Lanka Malay. Sri Lanka Malay. Sini jo rata apa kita born. Sini born apa kita mama bapa sama born sini. Okay. Sini Malay jo. No British, no Malaysian, no Singapore. Only sini. Okey, Malay. faham. Yeah. So, aku tanya dia asal usul, tapi dia jawab dia memang orang sini lah. Okey. Tak faham kot aku sebab aku tak reti cakap Jawa punya Malay. Okey tuan, terima kasih. Terima kasih. Okey, gembira jumpa dengan tuan. Betul. Betul. Terima kasih. Okey, thank you. Okey geng, itulah kita punya experience dekat sini. By the way, satu experience yang sangat-sangat berharga. Sebab apa, jumpa orang Melayu, tak kisahlah dari Malaysia ke Indonesia ke, tapi janji serumpun dengan kita dekat Sri Lanka. Kan satu yang experience yang sangat bernilai. Dan aku happy lah aku boleh tunjuk benda-benda ni kat hampa sebab ramai duk minta kan aku duk tunjuk. Satu lagi geng, Travel Mission ni satu channel yang suka tunjuk lifestyle community dekat dunia, setiap pelosok dunia. Tu aim aku. Dan semua konten aku buat dalam bahasa Melayu, bahasa Kedah. Maklumlah aku anak Kedah kan. Aku hang Aku expect satu je geng. Selalu aku duk cakap benda ni. Tolonglah jangan bagi ada komen yang racist atau kebencian. Sebab Travel Mission memang kita punya niat ni, aku punya niat ni betul-betul suci. Aku nak tunjuk lifestyle orang kat hampa semua. Betul tak? Okay. So, tapi still kalau ada juga, macam aku selalu cakap lah, aku akan delete dan report dekat YouTube. Selalu aku buat macam tu lah kalau ada komen racist, komen hatred semua tu. Tapi hampa jangan salah faham. Aku kalau macam hampa nak bagi sesuatu kritik yang membina, aku accept kot.
Travel mission ni satu tempat, satu platform kat mana kita boleh exchange kita punya knowledge dengan cara yang betul, dengan cara yang membina semua orang. Okey geng, setiap budaya punya experience ni kita kena akhiri dengan makanan. So jom kita pergi makan Malay food dekat Sri Lanka. Jom geng, lepas tunjuk semua berkaitan dengan Sri Lankan Malay, sia-sia lah kalau aku tak tunjuk makanan Malay kan dekat sini. Okey, kita dah cari satu restoran kat sini. Jom. Kedai ni kat tepi laut, hampa tengok nama dia, Ketam House, Ceylon Malay Cuisine. Okey, ada macam-macam dish kat sini. Kat depan tu pun ditulis juga Ketam House. Okey, jom masuk dalam. Okey geng, kita tengok menu dia, Ketam House. Okey, bila buka, first menu Malaysian style chili crab, Jaffna crab curry, ini gombo crab curry, black pepper crab curry, ambil hampa masak lemak, prawn masak lemak. So maksudnya memang ada lah benda ni. Kita boleh order ketam kat sini, lepas tu tengok menu apa kita nak, masak lemak ke apa ke. Ketam ada apa sini, ada lagoon crab, ada sea crab, ada udang laut, udang sungai ke, fresh water. Okay, aku concentrate dekat dish macam kita aja. Okay, dekat fish ni kita nampak, dekat ikan tu kita nampak masak lemak, devil. Okay, kat sini kita nampak apa, fried rice. Individual special lah. Kat sini kita nampak lah nasi lemak chicken, nasi goreng ayam, nasi goreng daging, nasi lemak beef. Okay, yang tu je lah yang sama dengan kita. Okay, tengok dulu apa kita nak order. Apa tengok ketam dia tunjuk ni besar mana, lebih kurang lebih pada sekilo weh. Tapi harga mahal sangat. Kalau aku nak tibai pun 100 gram pun 3,800. Saya kita pegang tengok lah. Kalau lah benda ni terbuka, habis lah kita. Thank you bro. Safi sahabat kat aku kata Sri Lanka dia punya orange dia lain pada orange lain. So aku pun kat sini duk carilah, sebab benda ni seasonal. So duk cari whether orange ni boleh buat jus orange ke ada kan. Tiba-tiba kat kedai ni juga dapat. Jom rasa sikit. Dia ada rasa limau. Dekat ujung-ujung dia nak masuk rasa macam jambu batu. Wah, kan dia masuk jambu batu sekali. Rasa yang agak baru bagi aku ni. Terbaik. Kita minum dulu. Bau dia pun dah buat aku terliuk lah dengan asap duk keluar macam ni. Aduh. Okay geng, kita buah nasi sikit. Bila buah sikit-sikit ni dia nampaklah membina selera. Nak ambil sikit-sikit ni, baru sedap. Kuning pekat ni, masak lemak dia kuning pekat ni, mesti santan piau nya. Masa untuk kita merasa masakan kampung kita. Dia tak ada lah rasa sebiji macam masak lemak kita, tapi rasa santan tu ada, rasa pedas tu ada, tapi at the same time ada sikit mixing Sri Lankan punya rempah. Tapi overall aku boleh kata sangat sedap. Okay, udang tu, wah, memang masuk dia. Kat sini yang tengok, aku order coconut crab cake ketam kelapa. Rasa sangat lembut. Sangat sedap weh. Ni kalau buat burger ni sedap ni. Lepas buat isi ketam dengan kelapa. Lepas tu tanpa rasa bila makan tu tergigit isi ketam, rasa ketam tu ada, rasa kelapa tu keluar dengan dia goreng sekali tu. Aduh, nice lah. Okey geng, jom enjoy. Nak makan dah, jom. Okey geng, dah kenyang makan. Masak lemak tu nice jugalah. Makanan Malaysian, at least ada juga kan makanan Malaysian kat sini. Macam minuman, teh tarik apa tak ada lah. Kalau tidak aku dah cuba dah semua benda kat sini kan. Okay geng, kita punya adventure, kita punya experience yang padu semua dekat Sri Lanka ni nak habis. Aku dah balik hari ni. Okay, sekarang ni kita akan tengok-tengok sikit, buat packing. Kita akan balik ke airport. Okay, jumpa hampa kat sana. Okay geng, jom. Hai geng, kita dah sampai airport. Dah sampai airport lama dah. Maksudnya dah check in semua. So tunggu nak fly je balik Malaysia. Okay, jumpa hampa kat Malaysia no. Okay geng, baik geng, aku dah selamat sampai ke tanah air kita, Malaysia. First of all aku nak bersyukur sebab selamat sampai no. Second, aku nak ucap terima kasih kepada Sri Lanka sebab macam-macam kita buat dekat sana, kita enjoy. Dan aku nak ucap
terima kasih dekat member-member aku macam Safis, Mubashir dan semua orang yang bantu aku buat journey aku jadi lagi memorable dan lagi comfortable. Next, aku nak ucapkan terima kasih kepada hampa semua yang support journey aku, tengok video aku, tekan like, tekan subscribe. Benda-benda tu boost aku punya confidence untuk nak tunjuk banyak lagi dekat hampa, dan memang aku plan nak tunjuk banyak dekat hampa semua. Ok geng, itu sahaja daripada aku untuk kali ni. Dah penat dah. Lepas ni kita akan pergi ke tempat baru, explore banyak new activity, new experience yang kita tak pernah buat lagi, dan aku harap hampa akan teruskan bagi support dekat aku. Thank you geng. Aku Prabu dari Travel Mission, mission to travel 100%. Jom geng.